Terusnya, ni ada baca. Apa tip untuk kahwin dua? Saya lama dah pujuk bini saya, tak boleh-boleh lagi. Ni cari balah belaka ni. Jadi masalahnya tak ada tip apa-apa. Maksudnya tak ada tip. Dia bergantung atas perempuan itu sendiri. Nah, ada orang perempuan yang tak ada kisah, ada orang perempuan yang sangat-sangat kisah dalam bab ni. Sebab itulah Tuhan beri kekuatan pada kaum perempuan, itulah kelebihan dia. Orang laki-laki sebenarnya tewas. Walaupun kita kata kita tidak tewas, mengaku je. Aku bukan lelaki yang tewas. Sebenarnya tewas. Dengan siapa? Dengan isteri kita. Sebab apa? Sebab Allah jadikan kita kuat. Tangan kuat, kaki kuat, lutut kuat, kepala kuat, semua kuat, kerja kuat, berjalan, berlari, semua kuat belaka. Semua kalah kau perempuan. Tapi perempuan mulut dia hebat. Kalah suami dia. Dalil tok guru silat. Rimah dipeluk gitu rimah. Tubik air kecing rimah. Tapi dia bini seorang ni. Tak berani dia. Kenapa? Kerana di rumah dia lebih hebat daripada rimah belang. Nampak dia gitu. Jadi beratur atas isteri lah. Cuma pihak isteri ni gini, kalau suami kita tak mampu, tolong nasihat, jangan kahwin dua. Kerana dia masalah nafkah zahir dan batin. Mu nak layan binimu seorang pun tak larat. Binimu nak suruh beli selipar baru, mu tak beli dah. Mu nak kahwin dua, wak cakap banyak. Nak kahwin dua, binimu biar jangan buat kerja benda. Makan pakai order. Nak makan benda, abang beli belaka. Kereta nak naik, beli kereta. Nak piti minyak, kita bayar. Rotek mampu, ambil duit. Insurans, ni duit. Nak beli benda lagi, akaun masuk rumah, ni duit. Baru kahwin dua. Ni nak kahwin dua, kerja postman. Faham tak? Cukup-cukup makan. Lepas tu nak manggil gaji bini muda pula, nak makan separuh ke dia. Ini tak betul belaka. Jadi kalau kita mampu, isteri kita tak mampu nak layan kita, alhamdulillah, jadi sunat kita kahwin dua. Isteri kita mampu dah layan kita, tak sunat kita kahwin dua. Faham? Link kita senang menghadapi dilema ni. Bini duduk kerja suruh nikah pula ni. Jadi bukan ada tip ni, dia jenis orang puang gitu. Jangan tebeng-tebeng kalau kita tak pandai nak urus seorang. Seorang dah nak urus dah. Tapi memang seronok dengar. Memang seronok. Sabar je lah kalau nak kahwin dua tu. Pasal dalam surah gigi 70 bini. Kita tak buat dia dengan molek. Macam mana kita nak kahwin dua? Contoh yang tidak baik banyak ditunjukkan orang yang berpoligami. Tak adil. Balik rumah bini tua 15 minit, rumah bini muda 15 hari. Balik rumah bini tua, tak nak kucak air. Ayah hang mana? Tu pi lah mak, pi lah. Hambui tak ada nak kucak ayah. Lajunya balik. Cuma kelebihan bagi orang perempuan yang bermadu, mereka ini sentiasa mendapat rahmat dan puji-pujian dan keampunan daripada Allah kerana dia bersabar. Itu kelebihan orang perempuan. Kemudian dia lambat tua. Bila dia tidak ada madu, dia cepat tua. Tapi bila dia ada madu, dia lambat tua. Sebab dulu dia pakai selekeh. Bila laki dia kahwin seorang lagi, dia pakai lawa. Dalam rumah ni tumit tinggi. Pada apa? Nak lawan hak muda. Gitulah lumrah bini tua. Dia memang jadi muda semula. Malam-malam make up sama, make up. Ingat ke nak pergi mana? Nak beli ikan. Tak? Pasal apa? Pasal dia tambah suami dia hanya tertarik pada isteri muda supaya keneng ke dia attack. Itu kelebihan. Kalau tidak, suami seorang tidak peduli kita. Jangan hidup di rumah, ada pakai lawa-lawa. Ada? Tak ada. Kecuali buruk tu, berlubang, punggung berlubang apa semua. Subang letak dalam gerobak, cicing bubur dalam gerobak, kata bubur dalam tu. Nak pergi makan puluk, nak pergi makan kenduri, nak pergi tengok orang kahwin, barulah lawa. Depan kita pakai baju kelawak tu, kena molek baju kurung kedah, busuk kohong baju. Betul tak? Dia tak pandai. Bila kita kahwin seorang lagi, barulah dia bermakeup. Siap sembuh baigong ni tiang. Nak lawang bini muda. Lepas tu puan, jangan sampai dapat madu baru kita nak berhias untuk suami. Kadang-kadang gigi pelesu tak pakai, gusi saja. Tambah nafik bang.
Gigi tak pakai. Depan suami. Soalan